Tahniah, anda pun sampai ke modul yang keempat ni. Modul yang sangat menarik kerana ia adalah berkaitan dengan praktikal. Praktikal bagaimana untuk menggunakan AI tools. Jadi untuk yang pertama ni, AI untuk teks atau kita nak buat presentation. Sebab kalau setakat nak menulis, bertanya soalan dan sebagainya, kita boleh pakai je ChatGPT ke, Perplexity ke, pakai DeepSeek, pakai Grok, pakai Gwen, pakai Cloud. Kita boleh pakai apa lagi? Gemini, Copilot. Okey, baik. Untuk kali ni kita akan bercakap, bukan kita bercakap lah. Saya akan memperkenalkan anda kepada Gamma.app. Okey, Gamma GAMMA.app. Okey. Ini anda akan belajar bagaimana untuk menggunakan apps ataupun AI tools ini untuk generate presentation ataupun proposal. Senang saja. Okey, boleh pergi ke www.gamma.app. Cubalah. Okey.